Kadang-kadang anak kecil ni lebih faham erti empati daripada kita yang orang dewasa ni. Dalam satu kelas tahun 1, ada satu momen kecil yang sangat besar maknanya. Seorang murid kecil dilihat membantu rakannya yang berkeperluan khas. Bukan sebab disuruh guru, bukan sebab nak dipuji, tapi sebab dia nampak rakan dia perlukan bantuan. Inilah yang kita selalu terlepas pandang. Anak-anak bukan hanya perlu pandai membaca, mengira dan menjawab soalan peperiksaan, mereka juga perlu belajar jadi manusia yang peduli. Kadang-kadang, satu tindakan kecil seperti memimpin tangan kawan, tunggu kawan berjalan perlahan atau bantu angkat barang itu sudah cukup besar nilai dia. Mak ayah, ajar anak kita satu benda ni. Kalau nampak orang susah, jangan ketawakan. Kalau nampak orang perlukan bantuan, dekatkan diri. Sebab anak yang baik hati hari ni boleh jadi manusia hebat esok hari. Share video ni supaya lebih ramai mak ayah ajar anak tentang empati, bukan sekadar akademik.